satu frame dan pecah kat bawah dan kena kereta orang. Ni aku nak update progress aku punya renovation kamar studio. Kalau korang tengok, aku dah pasang ceiling kat atas tu. Cat dah almost done. Cumanya ada sikit lah dekat atas tu kita ada, sebab before this dia warna hitam, so dia kena cat double layer. Maybe esok dia akan cat lagi lah. Sekarang ni aku minta untuk cat balik ceiling supaya dia cantik lah bila lekat kat sana kan. Banyak kejadian dalam masa seminggu ni, benda yang unexpected berlaku lah. Nak jadikan cerita, tingkap tu memang jatuh satu frame dan pecah kat bawah dan kena kereta orang. Nasib baik lah tak kena orang. Yang kalau kena orang lagi seram lah. Nasib baik juga bengkel bawah tu dia ada sunroof, so tingkap aku jatuh dan dia flip ke atas kereta, betul-betul atas bumbung kereta tu, melekat kat situ. Sekarang ni aku minta owner settlekan baik-baik lah dengan owner yang kat bawah. Aku boleh katakan mungkin kecelakaan infrastruktur kan. Agak risau jugalah apa yang akan berlaku dekat owner. Progress seterusnya aku just nak masukkan aircon saja. So sekarang ni aku just nak turn down bulan ni, semua shoot dekat sana dulu. Mungkin pada 23 hari bulan macam tu aku nak take out lah semua aircon tu, bawa ke sini. Mungkin aku akan tambah satu aircon lagi yang 3.0 untuk dekat Sekorama dan 3.0 untuk area sini lah. Klien akan duduk lah dekat sini. Kita akan pakai 3 kaset dan satu wall punya aircon. So wak cuci semua tingkap. Yang dekat aku nak letak loteng tu, aku minta wak pasang siling ikut atap. Aku minta wak tampal siling lah dekat atas tu. So kita akan tutup lah lubang-lubang yang ada dekat sini supaya aircon tu lebih cantik lah. Sebabkan aku nak buat lagi siling dekat atas tu, so hari ni aku beli lagi papan siling. Most aku habis hari ni dalam 900 plus untuk beli barang lah. Dan aku tambah lagi cat, sebab cat tak cukup, kita akan buat satu layer lagi untuk cat untuk semua ni lah, supaya dia nampak lagi cantik dan kemas. Sebab sekarang ni aku nampak macam tak sekata lagi, dia belang-belang lagi. So aku harap esok lagi better lah. Itu je untuk progress seminggu renovation kamar studio. Aku harap korang doakan yang baik-baik untuk kamar studio, dan aku pun doakan baik-baik juga untuk korang yang support aku dan klien yang support aku, kawan-kawan. Okay guys, itu je untuk this video. Jumpa next video, next content. Bye. Assalamualaikum.